Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulakan, boleh tuan-tuan respon, boleh dengar suara saya? Alhamdulillah dengar Ustaz. Alhamdulillah. Yang hormati Ustaz Narawi Benandut, pengarah kampus Ilim Kepada Lebu. Yang hormati pegawai ilim Kepada Lebu. Yang hormati pegawai Jakim. Yang hormati lagi dikasih ceramah liputan kita pada hari ini Ustaz Wan Abdul Halim bin Muhammad Harun. Yang tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih lagi dipertemukan pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama jemputan kita Ustaz Wan Abdul Halim bin Muhammad Harun. Beliau merupakan perunding harta pusaka dan program syar'i bagi negeri Terengganu. Dan insyaAllah pada hari ini Ustaz akan berkongsikan berkenaan dengan farid insyaAllah. Jadinya insyaAllah, Ustaz, apa khabar Ustaz? Dekat mic Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan Ilim Kepada Lebu pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan program kita pada hari ini, sekecil ingin saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengingat untuk menjaga etika masjid ini sedang berlangsung. Kekal menjaga tata tertib dan aurat anda kerana sesi kita pada hari ini sedang direkam. Jika tiada keperluan, mohon matikan fungsi audio supaya tidak mengganggu kelancaran majlis. Dan tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada Ustaz Wan Abdul Halim untuk meneruskan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Halwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Ustaz Narawi bin Endut selaku pengarah ilim kampus di Lebu, dan urus dia pegawai kanan daripada Jakim dan kaki tangannya, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya mohon maaf banyak-banyaklah, dah dalam 20 minit dah ni terlewat kerana ada masalah komputer masalah. Ya. Jadi atas bantuan daripada kaki tangan ataupun urus dia kita, dapatlah juga sama pada pagi yang mulia ni. Alhamdulillah. Pagi ni saya bercadang untuk berbincang tentang pentadbiran harta pusaka. Yang dua siri yang lepas tu kita bincang tentang pengurusan harta pusaka, harta-harta kita urus macam mana, dan harta-harta orang mati kita urus bagaimana yang kita menguruskannya. Kemudian sempena dengan bulan Ramadan ini, saya cadang kita nak bincang tentang dan yang kata pentadbiran harta pusaka, iaitu bagaimana kita nak selesaikan pusaka ni. Ya, tuan-tuan, selesailah pusaka kita supaya kita ambil berkat dalam bulan Ramadan ni. Okey, izinkan saya untuk saya nak share apa ni, saya nak share screen saya. Okey. Yuk. Okey, saya nak tanya, boleh nampak tak?
Alhamdulillah nampak Ustaz. Boleh Boleh, tak? Baik, Prof. Alhamdulillah. Okey. Baik. Kita pergi kepada pentadbiran harta pusaka. Maksudnya di sini agensi-agensi yang akan menguruskan pusaka kita. Buku rujukan kita lah pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Ini ada cetakan baru. Cetakan pada tahun 2025 sebab dah habis dah yang dulu. Jadi bolehlah dapat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan ini buku yang kedua kita yang selalulah ya. Okey. Saya pergi pada slot kita, slot yang ke-14 dah. Tadbiran harta pusaka dan agensi yang terlibat dalam pengurusan ataupun dalam pembahagian pusaka ni. Bagaimana? Ataupun di mana hendak kita tuju. Okey. Saya mulakan sebagaimana biasa, password kita. Ta'allamul farada wa alimuha fa innaha nisful ilmi yungsa wa huwa awwalu syai'in mati. Belajarlah kamu ilmu faraid, ilmu pembahagian harta pusaka dan ajarkan ia kepada orang lain. Untuk kalau kita nak mahir faraid, kalau sebaliknya kalau kita ada kemampuan, kita mengajar. Sesungguhnya ilmu faraid setengah daripada ilmu berkaitan dengan harta orang mati. Setengah lagi harta kita lah. Bagaimana kita menguruskan supaya bila kita meninggal, waris-waris senang untuk menguruskan harta kita tu. Ia adalah ilmu yang dilupakan. Wahwa yumsa, ilmu yang dilupakan, orang tak ambil berat. Tentang ini dulu-dululah. Dan ilmu yang mudah lupa kalau kita belajar. Dan ia merupakan juga ilmu yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan. Kalau kita tengok dulu dalam surat khabar, lebih 1 juta harta pusaka tertangguh. Maknanya dianggarkan pada masa saya dalam jawatan dulu sebagai pegawai pusaka, kita buat sedikit research berkaitan dengan tanah-tanah yang diambil balik oleh kerajaan untuk nak buat pembangunan, nak buat jalan raya, nak buat sekolah dan sebagainya. Dan kita kumpul-kumpul di Semenanjung ni, kesimpulan yang kita dapat, kalau 600 orang yang terlibat, 600 orang yang terlibat dengan tuan tanah, yang terlibat dengan pengambilan balik tanah, 100 orang adalah orang mati. Tuan tanah tu sudah meninggal dunia, tidak diselesaikan pusaka dia. Jadi dianggarkan ada 6 juta hak milik di Semenanjung pada ketika itu, maka kita membuat kesimpulan 1 juta adalah orang mati. Memang begitulah. Kok lebih pun tak tahu ya. Minta maaf lah ya. Sebab sekarang ni pun kalau ada seorang tu datang jumpa saya, pengambilan balik tanah ada tahun lepas, kerajaan ambil balik tanah. Jadi bawa 1 geran. Bawa 1 geran, ada 8 nama dalam geran tanah tu. 8 nama tu 8 beradik. Ya, dia dah dapat pusaka daripada ayah dia dulu, masuk nama 8 orang. Apabila kerajaan ambil balik tanah ni, salah seorang daripada tuan tanah tu, dia meninggal dunia, anak dia pun datang jumpa saya nak buat permohonan pusaka. Sebab nak ambil duit lah. Ambil duit pampasan. Saya pun tanya, ni yang lain-lain ni siapa dia? Dia terpak saudara dan mak saudara dia. Dah, okey, mereka ni semua ada lagi. Semua dah tak ada. Semua dah meninggal. Tinggal seorang je lagi yang hidup. Jadi yang lain tak buat pusaka. Jadi itu menunjukkan ya, banyak yang tak buat pusaka sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa tak buat pusaka? Itu satu persoalan ya. Sebab apa kita tak selesaikan? Ya, itu yang dikatakan sebagai harta beku. Bila harta beku, maknanya nak jual tak boleh, nak milik pun tak boleh. Jadi dibiarkan saja. Dan bila kerajaan ambil balik tanah ni, kerajaan tak pejabat tanah tidak akan buat bayaran kepada waris-waris kecuali harta pusaka ni diselesaikan dahulu. Nah, duit itu akan disimpan di amanah ataupun di mahkamah. Okey tuan-tuan. Harta pusaka iaitu semua harta milik si mati yang ditinggalkan oleh si mati, dan
Apabila seorang tu meninggal dunia, automatik menjadi hak waris-waris. Automatik. Mati je seorang tu, automatik jadi hak waris-waris. Jadi salah ke kalau waris-waris ni berbincang untuk buat pembahagian? Ya, selalunya orang zaman dulu dia kata tak boleh lah, tanah kubur merah lagi ayat tu. Tanah kubur merah lagi, tak orang tuan kata tak dandang ni nak bagi pusaka ni. Ni kan macam-macam lah. Dia kata kepada orang yang kalau sebut je bila nak bagi, jadi dia orang pandang itu satu perkara yang orang kata salah lah ya. Itu zaman dulu. Tapi sekarang ni banyak dah yang buat pusaka. Ada yang baru seminggu mati pun datang jumpa saya. Okey, nak buat permohonan harta pusaka. Jadi tuan-tuan. Okey. Semua harta yang ditinggalkan oleh si mati ni boleh kita kategorikan kepada kita kategorikan kepada dua kategori. Yang pertama, harta alih. Harta alih ni harta yang boleh dialih ke mana, ke sana ke sini boleh dibawa ya. Yang kedua, harta yang tak alih. Tak alih ni senangnya cerita tanah lah. Tanah dan apa-apa yang terlekat pada tanah secara kekal, iaitu termasuk rumah teres, pangsa, rumah pangsa, kondominium termasuk ya. Itu dipanggil harta tak alih. Dan begitulah juga macam pokok-pokok apa ya, pokok-pokok yang besar-besar, pokok durian, musang king ke, pokok rambutan dan sebagainya, yang ni pun dikira sebagai harta tak alih, termasuk tanah apa yang terlekat padanya. Kemudian harta-harta ni pula dibahagi kepada dua pula, harta yang berdaftar dan harta yang tidak berdaftar. Harta yang berdaftar dan harta yang tidak berdaftar. Okey, harta ni kita ada kesan dari segi penyelesaian dia. Okey, nak selesai harta pusaka ni, dia ada penyelesaian dia di mana? Persoalannya. Timbul persoalan, di mana kita nak selesaikan harta pusaka ni? Nak buat pembahagian. Dulu pada tahun lepas kita pun bincang sikit sebanyak tentang faraid, iaitu tentang bahagian-bahagian ataupun sepaling kurang kita ambil tahu ataupun wajib kita kena ambil tahu siapa di kalangan waris yang berhak mewarisi harta pusaka yang tu. Jadi bila kita tahu, kita pun bincang. Bincang, tahu bahagian masing-masing, bincang. Okey. Yang pertama, apabila berlaku je kematian, harta-harta yang tidak didaftarkan, kan, wang tunai. Kalau ada wang tunai yang ditinggalkan oleh si mati, ada dalam beg. Ni ada seorang dalam beg tangan 4,000. Ada ya. Hal yang saya pernah cerita dulu tahun lepas tu, yang di rumah dia berniaga di pasar Payang Terengganu. Balik simpan di rumah duit, ada 40,000 duit dalam rumah dia saja. Dia tak masuk dalam bank. Kan? Barang-barang kemas. Yang ni tidak didaftarkan, ternakan, ayam, itik, lembu, kerbau dan sebagainya. Kemudian kalau yang ada penama, contohnya duit KWSP, ada penama dia boleh buat keluar duit tu. Jadi bila dah buat keluar duit tu, penama adalah sebagai wasi, sebagai pentadbir sahaja. Dia wajib kena faraidkan duit tu. Juga penama tabung haji pun begitu juga, kena buat keluarkan duit tu. Kemudian kalau takaful, penama sebagai wasi. Kalau penama tu dinamakan sebagai wasi, iaitu wasi tu sebagai wakil saja, dia pun kena faraidkan duit tu. Kecuali penama sebagai penerima hibah, yang tu dia punya. Okey. Jadi duit ni
benda-benda macam ni, di mana kita nak selesaikan? Selesaikan hak ni di rumah. Tuan-tuan, ada orang tanya saya, dia kata adakah kita kena selesai sekali dengan tanah? Ya. Sebenarnya tidak. Tanah kemudian sikit tak apa. Tanah kemudian lambat sikit pun tak apa, tak ada masalah. Tapi yang penting, yang ni hak orang ramai. Sebab itu saya kata, apabila berlaku jenis kematian, automatik jadi hak waris. Jadi bila mati saja, barang wang-wang tunai itu, hak waris dah. Sebab apa kita nak simpan? Salah ke kalau kita buat pembahagian? Sepatutnya, patut kita bagi. Tak perlu kita simpan. Sebab ada seorang tu, dia simpan barang kemas mak dia sampai 10 tahun. Dia simpan, dia kakak kepada benda ni, anak sulung kepada si mati, yang perempuan. Lepas 10 tahun baru dia datang jumpa saya nak bagi barang kemas ni. Tanya dia sebab apa? Duk simpan lama. Dia kata sayang. Sayang nak bagi, simpan dia. Jadi tak baiklah tu, ya. Barang orang, barang adik-adik kita, bukan orang lain. Jadi salah ke? Maka inilah sepatutnya kita bagi. Ya. Kita bagi, kalau orang tunai apa semua sekali ni, setelah kita tolak semua sekali, belanja pengkebumian si mati, kalau ada hutang-hutang si mati, kalau ada wasiat si mati, kita ambil kira semua tu, dan selebihnya kita buat pembahagian lah kepada waris-waris. Yang ni tak payah tunggu pejabat, ya, tak payah bawa ke pejabat, bawa simpan, bagilah di rumah. Kumpul elok-elok waris-waris, ambil tahu siapa yang berhak mewarisi, kemudian ambil tahu juga bahagian masing-masing kalau mengikut hukum faraid. Setelah kita tahu bahagian kita masing-masing, maka terpulanglah kepada kita nak bagi macam mana, atas persetujuan. Kalau bahagian kita patut barang kemas, patut jumlahnya kita dapat katakan 20,000 bahagian kita. Tapi setelah buat pembahagian, masing-masing nak barang kemas, bukan nak duit. Nak barang kemas, okey, orang ni ambil ni gelang, orang ni ambil rantai, orang ni ambil cincin, ni jumlah semua ni hak kita sendiri. Patutnya dapat 20,000. Bila dah bagi-bagi, kita dapat dalam 18,000, kurang 2,000. Yang tu kita reda ke tidak reda? Kalau kita reda, itulah pahala yang kita dapat. Ya. Kalau kita tak reda, kita suruh bayar. Orang yang ambil dapat lebih, bayar kat kita 2,000. Itu kalau dia ada duit, okey, dia setuju, okey. Ya. Pembahagian terpulang pada kita, tuan-tuan. Ya. Cuma saya nak maklum sini, ini selesai di rumah. Selesailah seberapa cepat yang dapat, yang tuan-tuan yang boleh, ya, kalau boleh bincang elok-elok, okey, selesai. Okay. Kemudian seterusnya pula, ada harta-harta yang tak alih, tanah-tanah, rumah teres, rumah-rumah banglo, ataupun rumah pangsa, kondominium, dan harta-harta yang harta alih juga yang berdaftar, duit-duit di bank, saham-saham, ASB, kenderaan ni yang perlu kepada perintah. Perlu kepada perintah. Perintah ni dikeluarkan oleh agensi-agensi yang telah diberi amanah, diberi tugas untuk menyelesaikan harta pusaka. Yang ni perlu diselesaikan di institusi-institusi mengikut bidang kuasa masing-masing. Tuan-tuan, yang pertama, amanah raya. Amanah raya. Yang kedua, pembahagian pusaka JKPTG, iaitu pusaka kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Yang ni majoriti lah orang kita terlibat dengan pusaka kecil. Dan yang ketiga, Mahkamah Tinggi. Ya, yang kat mana kita nak pergi? Okey, kita bincang sikit. Yang pertama, amanah raya. Amanah raya ni, kalau si mati tidak mempunyai tanah, senang cerita. Si mati hanya ada harta alih sahaja. Ada duit-duit simpanan,
duit-duit simpanan yang perlu perintah pada tabung haji untuk perintah daripada amanah raya, ya, duit simpanan di bank dan sebagainya, ataupun kenderaan sahaja. Senang cerita, tidak ada tanah dan nilainya tidak melebihi 600,000. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan kena selesai di amanah raya. Okey. Maknanya berurusanlah dengan amanah raya bila tidak ada tanah. Yang kedua, yang ni ada pindaan terbaru kepada pusaka kecil. Pusaka kecil ni dulu sebelum bulan 7 2024 tahun lepas, pusaka kecil ni mengendalikan harta-harta si mati yang ada tanah. Yang ada tanah. Kalau tidak ada tanah, sila ke amanah raya. Tetapi mulai 15 hari bulan 7 tahun 2024 tahun lepas, pindaan kepada Akta Pusaka Kecil, iaitu pusaka kecil mengendalikan harta si mati yang meninggalkan apa-apa harta, sama ada harta ta'lih, tanah sahaja, atau harta alih, ataupun keduanya sekali. Harta alih ada, harta ta'lih pun ada, tanah ada, duit-duit ataupun lain semua ada, kenderaan ada, semua sekali. Boleh buat di pusaka kecil. Jadi tuan-tuan, untuk makluman lah, mungkin ada yang dah tahu, yang belum tahu, bidang kuasa pusaka kecil telah diperluaskan, iaitu kalau ada kenderaan sahaja, tak ada tanah, boleh bawa ke pejabat pusaka kecil. Sekarang ni, ya, sekarang ni boleh buat di pusaka kecil. Jadi pilih sama ada nak pergi ke amanah raya ataupun nak pergi kepada pusaka kecil. Walaupun tidak ada tanah, boleh dibuat di pusaka kecil. Atau kalau nak pergi ke amanah raya, boleh buat di amanah raya. Mana sekarang ni ada 2 tempat. Ya, okey. Dan pusaka kecil juga, dulu nilaiannya tidak lebih 2 juta. Sekarang ni telah dinaikkan nilainya kepada 5 juta. Pasal 15 Julai 2024. Iaitu kalau seorang tu ada harta 4 juta lebih contohnya, boleh buat permohonan di pusaka kecil. Ya. Kalau dulu kena mahkamah lah. Sekarang ni pergi ke pusaka kecil sahaja. Okey. Kemudian yang ketiga, Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi ini mengendalikan harta ta'lih saja ataupun harta alih yang atau kedua-duanya sekali, yang mana nilai dia patutnya lebih pada 5 juta lah. Ya. Kalau nak pergi ke Mahkamah Tinggi, ini kena pakai peguam lah ni. Ya. Selalunya untuk ke Mahkamah Tinggi, sebab harta ni dipanggil pusaka besar dipanggil. Sebab lawan dia tadi pusaka kecil. Hanya dia orang kita gelar dia pusaka besar. Jadi kena bawa ke mahkamah. Ataupun pusaka berwasiat, walaupun nilaiannya kurang daripada 5 juta. Jadi maksud berwasiat di sini, apa yang saya fahamlah, kita ada 2 wasiat. Yang pertama, wasiat orang bukan Islam di bawah Will X, Akta Wasiat, dan pusaka orang Islam. Mana-mana negeri yang ada enactment wasiat. Jadi hak wasiat orang Islam ni boleh dibuat di pejabat pusaka. Okey. Kalau nilaian dia kurang pada 5 juta. Tetapi bagi yang berwasiat di bawah Akta Will X, ni orang bukan Islam, walaupun nilaian dia 100,000 saja, dia meninggalkan wasiat, maka dia kena buat di Mahkamah Tinggi. Itu wasiat di sini, maksudnya wasiat yang dibuat di bawah Will X ataupun Akta Wasiat bagi orang yang bukan Islam. Bagi yang Islam, walaupun ada buat wasiat, tapi boleh buat permohonan pusaka di jabat pusaka. Boleh? Boleh faham dia? Okey? Okey. Untuk makluman tuan-tuan, amanah raya, pusaka kecil dan Mahkamah Tinggi, kalau
ada permohonan di salah satu daripada tempat ni, permohonan pusaka ni akan didaftarkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dipanggil di pendaftaran dia tempat Central Registry. Semua ya, yang buat permohonan pusaka tu akan didaftarkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sebab tu tujuannya iaitu memastikan semua pusaka diselesaikan dalam satu kes saja. Macam di Semenanjung kita ni, kalau tanah ada di Kuala Lumpur, tanah ada di Terengganu, buat pusaka di satu tempat sahaja. Kalau nak buat di Terengganu, waris tinggal di Terengganu, hak Kuala Lumpur masuk ke Terengganu. Ataupun tanah ada di Johor, ada di Kelantan, ada di Pahang. Waris tinggal di mana? Waris tinggal di Kelantan. Jadi buat satu tempat saja. Yang di Johor masuk sekali, yang di Pahang masuk sekali, buat sekaligus. Satu permohonan sahaja untuk satu kes pusaka. Dia tak boleh buat dua permohonan. Contohnya, kalau seorang tu dia buat di mana tadi? Dia buat di Johor, Kelantan, Pahang. Okey, dia buat di Kelantan. Kemudian masa tu dia buat tanah di Kelantan sahaja. Lepas tu ada satu tanah di Johor. Buat pula permohonan di Johor. Apabila dia buat permohonan yang kemudian di Johor, permohonan tu akan dihantar ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun akan jawab. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur jawab, sudah ada permohonan terdahulu di Kelantan atas nama si mati sekian-sekian. Jadi permohonan tuan dibatalkan. Dia kena masuk. Walaupun tanah di Johor dan tanah ni ketinggalan, dulu tak buat, okey, kena buat di Kelantan balik. Sambung di situ. Begitulah juga kalau tanah di Pahang pun nak buat di Pahang tak boleh. Dia kena buat di satu tempat saja. Itu nak beri makluman kepada tuan-tuan ya. Jadi untuk makluman kita tentang penyelesaian harta pusaka ni, kena buat di satu tempat saja, tak boleh buat dua tempat. Seorang ada dua isteri. Seorang isteri di Kuala Lumpur, seorang isteri ada di Pahang. Isteri yang dia buat di Pahang, dia ambil hak dia je. Hak yang dapat kat dia, hak dia buat hak dia. Kemudian hak yang isteri yang kedua ni buat, lepas tu isteri yang kedua buat pula permohonan di tempat dia di Kuala Lumpur. Maka hak yang kemudian tu akan dapat trace di Mahkamah Tinggi. Okey, sudah ada permohonan terdahulu di Pahang, jadi sila buat di Pahang. Kena buat di itu. Itu saya maklumkan pada tuan-tuan ya. Kaedah bagaimana pusaka ni adalah dibuat di satu tempat sahaja. Untuk semokan, mana-mana peguam ke siapa ke nak buat semokan sama ada pusaka ni telah dibuat ataupun belum lagi, ataupun pihak bank semokan. Kalau dulu-dulu yang hutang-hutang kad kredit ke apa ke ni, banyakkannya pihak bank akan buat semokan di Kuala Lumpur. Selesai ke tak lagi? Kalau selesai, siapa dia pemohon dia ke apa ke, dia akan cari pemohon tu. Okey. Dan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak, macam tadilah juga, mana siapa yang ada urusan dengan harta-harta si mati ni, nak tahu selesai ke tak selesai, dia boleh semok di Mahkamah. Okey. Habis Mahkamah Syariah apa? Hanya dalam bab faraid kita, bab pembahagian harta pusaka. Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan sijil faraid, perakuan faraid ataupun perintah faraid. Yang mana perintah faraid ini dia menentukan waris yang berhak dan bahagian masing-masing. Kalau seorang mati meninggalkan isteri, meninggalkan anak, dua orang anak, satu lelaki, dua lelaki, satu perempuan. Okey. Jadi berapa bahagian masing-masing? Jadi sijil faraid pun keluar. Isteri dapat berapa? 8 kali 5, 40. Isteri dapat 5/40 bahagian. Anak lelaki dapat 14/40. Tiap-tiap seorang. Anak perempuan dapat 7/40 seorang. Jadi itu maknanya perintah faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Okey.
Kemudian apa bidang kuasa ini lagi, iaitu tentang kalau ada wasiat, ada pertelingkahan dalam wasiat, ada bantahan, maka menjadi tanggungjawab Mahkamah Syariah untuk membuat pengesahan wasiat. Kalau ada berkaitan dengan hibah, ada bantahan ke dan sebagainya, maka bawa kes ke Mahkamah Syariah untuk pengesahan hibah. Yang seterusnya, pengesahan nasab, ya, tentang nasab si mati. Macam kes saya dulu, ada satu kes di mana dua kumpulan yang apa ni bertelingkah. Dia datang depan saya. Satu kumpulan ada 3 orang. Dia kata kami sepupu kepada si mati. Ada kumpulan yang kedua juga, ada 3 orang juga. Kami pun sepupu kepada si mati. Dua-dua ni tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi mudahnya cerita, okay, sila ke Mahkamah Syariah untuk tentukan nasab. Betul ke kita ni jadi sepupu, bagaimana kita jadi sepupu. Jadi malangnya, dua-dua tu Mahkamah dapati tidak sabit sebagai sepupu kepada si mati. Habis, senang je. Gawai pusaka. Jadi kita tak bagi. Tu bagi kepada Baitul Mal. Okey, dan lagi pengesahan perkahwinan, ya, terutama yang berkahwin di luar negara ni, kalau dalam masa bercara pusaka, ada saya satu kes tu, pembicaraan pusaka, jadi ada seorang ni, dia mengaku sebagai isteri pada si mati. Jadi bila kita tengok perkahwinan dia, berkahwin di Siam. Kahwin di Siam, okay, sila buat pengesahan. Kemudian dia kena buat pengesahan dulu, Mahkamah sahkan, barulah dia datang balik, barulah boleh disahkan sebagai isteri kepada si mati. Kemudian yang seterusnya, pengesahan layak menerima pusaka ataupun tidak. Ya, pengesahan layak menerima pusaka ataupun tidak. Yang ni ada satu kes yang berlaku dulu-dulu, tahun 2008, lama dah sini. Seorang tu dia membunuh isteri dia. Jadi dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi, dia telah dibebaskan kerana adalah hujah dia. Dia kata masa dia lakukan pembunuhan tu, dia hilang akal. Contoh gitulah lebih kurang, ya. Jadi hujah dia kuat dan Mahkamah Tinggi lepaskan dia. Setahun kemudian dia pergi ke Mahkamah Syariah untuk dapatkan pengesahan nak tuntut harta pusaka isteri dia. Mahkamah Syariah keluarkan perintah, iaitu dia ni tidak layak mewarisi harta pusaka isterinya kerana dia telah menyebabkan kematian isteri dia. Inilah bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam pembahagian harta pusaka kita. Okey. Jadi tuan-tuan, kita tengok pula di sini. Lebih jelas lagi, banyak apa ni orang yang duk tanya. Jadi duk tanya saya lah, Ustaz, kita nak mula daripada mana? Apa yang perlu kita, dokumen-dokumen yang kita nak ada lah untuk nak buat permohonan pusaka ni. Sekarang ni pusaka kecil, sebab kita majoritinya berurusan dengan pusaka kecil. Majoritinya gitu. Ya. Jadi sekarang ni secara online. Borang-borang A juga dinamakan, borang A, tapi secara online, iaitu dibawa masuk bawa dekat MyLand, tanah saya, MyLand. Dalam ni, siapa-siapa yang nak buat permohonan pusaka boleh buat sendiri. Ya, kalau rasa okey, tak ada masalah, boleh buat sendiri. Tengoklah, ya, apa-apa yang ada yang dia perlu, maklumat-maklumat yang ada di situ. Jadi kalau kita rasa okey, kita buatlah. Boleh buat sendiri. Kalau tak boleh buat sendiri, carilah siapa-siapa yang boleh untuk membantu kita. Macam saya buat permohonan, ya, untuk permohonan pusaka kecil ni. Buat permohonan satu sahaja permohonan, iaitu yang saya sebutkan tadi,
walaupun tanah berada di mana-mana, beberapa tempat, beberapa daerah, di beberapa negeri, permohonan buat itu sahaja. Ya, dia tak boleh lebih daripada satu permohonan. Okey. Kemudian permohonan dibuat di mana-mana daerah dalam negeri yang sama. Peraturan baru. Peraturan baru selain daripada naik 5 juta, selain daripada harta alih pun pejabat pusaka boleh permohonan di pejabat pusaka. Dan antara peraturan baru juga, dulu kalau tanah di negeri Terengganu contohnya ada di Kemaman, waris tinggal di Kuala Terengganu, permohonan adalah dibuat di mana tanah itu terletak, iaitu di Kemaman. Tetapi sekarang ni peraturan baru, dalam negeri yang sama boleh buat di mana-mana dalam negeri yang sama, di daerah mana yang menyenangkan permohonan ataupun waris-waris. Kalau tanah di Kemaman, waris tinggal di Kuala Terengganu, permohonan boleh buat di daerah Kuala Terengganu. Dan pembicaraan akan dipanggil di daerah Kuala Terengganu. Tak payah pergi ke Kemaman dah. Macam Selangor. Selangor tu panjang, benar besar juga negeri dia. Ya, kat mana? Ada di mana? Kalau ada di Sabak Bernam, tanah di Sabak Bernam, waris tinggal di Gombak, boleh buat permohonan di Gombak. Ya, walaupun di Gombak tidak ada tanah. Ini untuk tuan-tuan, untuk makluman ya, dalam masa kita nak memudahkan kita. Jadi buatlah pusaka, memudahkan, tak payah pergi ke Sabak Bernam dah. Okey. Dan kalau Sabak Bernam ada, kemudian ada di Negeri Sembilan ada tanah, ada di Melaka pun ada tanah. Jadi oleh kerana Sabak Bernam tu ada dalam negeri Selangor, kita tinggal di Gombak, permohonan boleh buat di Gombak. Di Gombak dalam negeri Selangor. Lepas tu hak yang Negeri Sembilan pun masuk sekali, yang Melaka pun masuk sekali di situ. Buat satu tempat sahaja. Okey, untuk makluman kita. Kemudian tuan-tuan, apa yang diperlukan dokumen-dokumen untuk dikembarkan, untuk dimasukkan sekali. Semua dokumen-dokumen ni di-uploadkan. Upload dalam masa permohonan online tu. Dia scan kemudian di-upload. Yang pertama, bukti kematian. Bukti kematian ni sijil mati lah ya. Sijil mati. Bagi yang tidak ada sijil mati yang hilang ni, yang ada buat anggapan kematian, sekarang ni JPN keluarkan sijil anggapan kematian. Dia panggil. Ya, dia panggil sijil anggapan kematian. Okey. Kemudian kembarkan sekali. Lepas tu salinan waris-waris. Semua waris-waris ada 8 orang. Tiap-tiap orang nak salinan dia untuk diuploadkan masuk ke dalam permohonan tadi. Bagi yang belum cukup umur 18 tahun, hendaklah disertakan sekali dengan sijil kelahiran. Yang belum cukup 18 tahun. Yang lebih dah 18 tahun tak perlu. Kemudian yang sekarang ni perlu pula ni, saya buat merah tu, kalau seorang mati meninggalkan isteri, nak ada kembarkan sekali sijil nikah dia. Kan? Kalau seorang mati perempuan meninggalkan suami, naklah dikembarkan sekali sijil nikah dia, salinan sijil nikah dia. Mana-mana yang tak ada sijil nikah tu boleh dapatkan salinan dia dengan dari pejabat agama di mana tempat nikah didaftarkan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kan siapa-siapa pun simpanlah sijil nikah tu. Ya, simpan elok-elok sijil nikah tu supaya memudahkan waris-waris kita kalau kita meninggal dunia. Ataupun pasangan, memudahkan pasangan kita. Okey. Seterusnya, salinan hak milik. Tiap-tiap geran tanah nak kena ada uploadkan semua sekali salinan hak milik ataupun geran tanah. Ada berapa geran semua? Ada 3 geran. Semua tu nak adakan salinan hak milik. Ya. Okey. Kemudian siap
geran tanah ni hendaklah kita kena beli syahrian rasmi. Ini wajib beli syahrian rasmi ya, untuk kembarkan ataupun di-upload sekali ke dalam permohonan kita. Seterusnya dokumen-dokumen harta alih, kalau ada simpanan di bank, ada apa ni, tabung haji, bank ASB dan sebagainya tu, ada saham-saham apa ni, nak dokumen-dokumen dia dikembarkan sekali. Dan dokumen yang berkaitan, kalau ada dokumen hibah ke, dokumen wasiat ke, ada apa-apa yang perlu dikembarkan sekali untuk dalam perbicaraan yang akan datang ni. Ya tuan-tuan, semua ni hendaklah upload masuk ke permohonan, dalam permohonan tu. Jadi semua tadi tu, semua dokumen-dokumen tadi tu, bila dah lengkap dalam permohonan tu, send dia kepada pejabat pesaka. Tak payah hantar dah. Ya, soft copy tak payah hantar. Hard copy tak payah hantar. Jadi simpan. Hard copy ni simpan, apabila hari perbicaraan barulah bawa kepada pejabat pesaka, termasuklah sijil kematian yang asal. Bawa. Bawa sekali pada hari perbicaraan. Jadi maknanya kalau buat permohonan tak payahlah nak pergi. Macam saya. Ada seorang tu dia daripada Kedah. Dia kahwin dengan orang Kedah, dia orang Terengganu. Jadi dia balik ke Terengganu ni, dia minta saya untuk buat permohonan pusaka di Kedah. Jadi kita buat permohonan di sini, di Terengganu ni, buat permohonan, kemudian tersend ke sana. Jadi dokumen-dokumen ni kita bagi kat dia, hari perbicaraan baru dia bawa pada perbicaraan. Maknanya itu ada satu kemudahan lah dalam permohonan pusaka ni. Okey, seterusnya. Siapa yang layak memohon? Salah seorang daripada waris layak memohon. Salah seorang daripada waris yang umurnya melebihi 18 tahun. 18 tahun ke atas lah. Ya. Tak kira anak sulung ke, anak bongsu, anak yang tengah ke, lelaki ke, perempuan ke. Ibu si mati, ayah si mati ke, siapa, isteri si mati, suami si mati. Salah seorang pada waris yang berhak, okey, boleh memohon. Jadi kalau orang Kedah kat dulu, orang Kedah kata saya kepala kuasa, tak mestinya. Walaupun kita kepala kuasa, kita anak sulung ke apa ke, jadi kalau kita duduk jauh, okey tak apa, bagilah kepada hak yang dekat. Tidak menyusahkan diri kita. Ada seorang tu, masa saya bertugas di Kedah, dia datang ke pejabat saya. Dia kata, "Encik, saya ni datang daripada jauh. Buat permohonan pusaka." "Daripada mana, Encik?" Saya tanya dia, "Daripada mana?" Dia kata, "Saya ni daripada Felda, Tasik sini." Oh, lu faham. Datang kerana nak buat permohonan pusaka. Saya tanya dia, di Alustar ni tak ada ke orang lain, adik-beradik ke apa ke? Ada. Apa tak bagi kat dia buat? Saya kepala kuasa. Orang Kedahnya. Ya. Tapi gitulah. Maknanya baguslah juga bertanggungjawab, ya. Kadang sampai menyusahkan diri kita, boleh kita nak serahkan kepada adik-beradik kita yang dekat. Masa hari perkara tu kita datanglah, ataupun kita bincang elok-elok. Cuma permohonan ni tak ada masalah. Masalahnya siapa yang menjadi pemohon, dialah yang banyak bercakap dalam masa hari perbicaraan tu. Pegawai akan berurusan dengan pemohon ni. Kemudian Baitul Mal boleh menjadi pemohon sekiranya memang sah. Baitul Mal ni adalah salah seorang daripada waris yang berhak mewarisi harta pusaka tu. Yang lain-lain ni pemberi hutang, pemegang gadaian, pengkebet, pembeli. Okey, tuan-tuan, saya nak maklumkan juga pembeli. Pembeli ni, pembeli yang bagaimana yang boleh buat permohonan pusaka? Kalau di bawah Akta Pusaka Kecil, Seksyen 32, iaitu pembeli yang ada surat perjanjian, yang ada bukti pembelian. Mana ada surat perjanjian. Bukan beli cara mulut lisan ke, beli beli di kampung ke apa ni, yang tu tidak. Tapi beli ada bukti pembelian, ada surat-surat perjanjian jual beli. Yang ni boleh menjadi pemohon. Jadi tuan-tuan, untuk makluman,
kalau kita nak beli tanah, beli apa pun, siapa-siapa pun beli, walaupun ya dengan adik-beradik, dengan sepupu dan sebagainya, dengan keluarga, buatlah surat perjanjian untuk memberi kemudahan kemudian hari. Apabila kita beli dan tak sempat nak tukar nama ke, nak pindah milik dan sebagainya, bila berlaku kematian penjual, pembeli ini yang pertama boleh menjadi pemohon, yang kedua boleh diturun milik ataupun masuk nama pembeli terus ke dalam pembahagian pusaka itu atas nama pembeli. Kalau tidak beli tapi tidak ada dokumen apa-apa, selalunya pegawai pusaka dia akan bagi kepada waris dahulu, dan waris-waris inilah yang akan pindah milik kepada pembeli. Jadi tuan-tuan, untuk makluman, kalau nak beli, tak kira siapa-siapa pun penjualnya, buatlah surat perjanjian jual beli. Seterusnya, siapa yang boleh memohon? Amanah raya. Kalau setengah-setengah orang waris itu, dia nak berurusan dengan amanah raya, boleh. Amanah raya ni, bidang kuasa dia harta alih sahaja. Jadi kalau ada tanah, dia tak boleh buat. Jadi undang-undang pusaka kecil membenarkan amanah raya untuk menjadi pemohon. Jadi ada setengah orang tu dia pergi ke amanah raya, okey, amanah raya kata boleh buat dan boleh melalui dia. Jadi dia pun pergi ke amanah raya yang menjadi pemohon dalam permohonan pusaka tu. Ya, okey. Pindaan yang terbaru iaitu memberi kuasa kepada Majlis Agama Islam Negeri MAIN untuk menjadi pemohon. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pihak MAIN seharusnya ambil berat dalam bab pusaka ni, ambil tanggungjawab dalam bab faraid. Yang ni atas usaha Jauhar daripada beberapa tahun dah membuat kursus faraid ni, selalunya saya bagi dalam 3 hari lah yang buat Jauhar, kadang-kadang sampai 3 siri dalam 9 hari, banyak jam untuk kepada MAIN, Majlis Agama Negeri-Negeri, untuk mempelajari ilmu faraid ni. Dan juga saya bagilah tentang pentadbiran harta pusaka ni, kita masuk sekali. Okey, jadi sekarang ni nampaknya MAIS lah yang ke depan yang menguruskan harta-harta pusaka. Mungkinlah akan diikuti mana-mana lagi pula, Negeri Sembilan, Melaka dan sebagainya, insya-Allah. Negeri-negeri akan kalau dah bersedia nanti, senanglah waris nak berurusan, pergilah ke Majlis Agama Islam. Akan datang ni. Okey. Lepas tu proses perbicaraan, tuan-tuan, apabila permohonan dihantar ke pejabat pusaka, tunggu je pejabat pusaka panggil. Perbicaraan melalui borang D, panggil bicara. Dan semua waris patutnya dikehendaki hadir. Tapi kemudahan ada untuk waris, siapa yang tak dapat hadir, yang duduk jauh duduk bicara di Terengganu, ada yang tinggal di Johor, ada di Melaka, ada yang di Perlis dan jauh-jauh ni, rasa tak larat dah nak balik contohnya, okey, balik bincang elok-elok, dah bila sampai dapatkan persetujuan daripada waris semua ni, boleh mengisi borang DDA dia panggil. Satu surat persetujuan, borang DDA. Tuan-tuan dan puan-puan, saya borang DDA ni boleh ditandatangani depan magistrat, depan pesuruh jaya sumpah dan di hadapan pentadbir tanah, di pejabat tanah, boleh disign. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, apabila kita tanda tangan borang DDA, kalau boleh belum tanda tangan tu, bacalah dulu, minta faham dulu, jangan pakai tanda tangan sahaja. Banyak juga berlaku, bila dah bicara, selepas pada perbicaraan, datang jumpa saya, dia kata sebab apa jadi gini. Bila kita semak, dia sudah sign. Bila sign surat persetujuan, maknanya
dia anggap dia tu setuju. Dia kata saya tak baca, saya tak faham, itu bukan salah orang, salah kita sendiri, bawa ke mahkamah, mahkamah tak pakai yang kata saya ni tak faham, saya ni tak baca, itu bila kita sign bermakna kita sudah faham. Jadi tuan-tuan, antara dua. Yang pertama, kemudahan diberikan pada waris-waris yang tak dapat hadir supaya boleh menandatangani borang DDA. Selalunya yang saya buat ni senang je. Bila borang DDA itu kita WhatsApp je sekarang ni. Kita WhatsApp kepada waris yang tinggal jauh, kemudian dia print, dia pun pendana sign depan Suruhanjaya Sumpah. Lepas tu dia post courier, post hak original tu kepada pemohon. Pada hari perbicaraan datang 2 orang, ya, pendana minimumnya 2 orang. Datang 2 orang, minimum 2 orang. Jadi hal lain tu isilah surat benda ni borang persetujuan. Ada satu kes tu 20 orang. Ya, sebab waris dah berlapis-lapis. Dah okey, bersetuju. Yang lain tu pakat sign belaka. 3 orang, 2 orang, 3 orang dah pergilah hadir pada masa perbicaraan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman juga, jangan pergi seorang. Kalau pergi seorang, perlu kepada saksi-saksi kena bawa. Ya, pihak pejabat pusaka minta supaya bawa 2 orang saksi untuk menyokong keterangan kita ni. Okey. Okey. Kemudian okay. Selepas pada perbicaraan ni, apa yang ditanya oleh pegawai-pegawai pusaka, apa yang ditanya oleh pegawai pusaka dalam masa perbicaraan. Ada orang nak tanya, nak tahu. Ada orang tengah-tengah tu dia takut juga masuk bicara ni. Setiap pemohon ataupun setiap waris akan mengangkat sumpah, ya. Jadi bila angkat sumpah ni, benda ni kena bercakap benar lah, ya. Kalau tidak bercakap benar, dia kira satu jenayah, memberi keterangan palsu kepada pegawai. Okey. Apa yang ditanyakan oleh pegawai dalam masa perbicaraan pusaka? Yang pertama, siapa yang mati di mana, sakit apa, itu tak ada masalah. Siapa warisnya? Waris dia ibu si mati, atau kalau hak atas dulu mak si mati, ayah si mati, siapa, atuk tak kira ada ke tidak. Kalau kita ambil tahu, kalau boleh ambil tahu nama-nama dia dah lama ni, yang kalau setakat yang kita tahulah, nama bila mati tahun berapa, padan setakat tu je lah. Tak perlu kepada bukti-bukti apa ni nak kata surat mati je mati ke apa. Kalau yang mati lama-lama lah, mati 6 tahun, 60-an, 70-an ke apa ke. Lepas tu si mati kahwin berapa kali, kahwin sekali, okey, bercerai hidup, cerai mati, anak-anak berapa orang, ya. Kalau hakim mudah itu je. Kalau tak ada anak, dia akan pergi kepada adik-beradik si mati. Adik-beradik satu mak satu bapa, berapa orang. Ada tak adik-beradik si ibu ke, ni dia akan tanya kedudukan waris-waris si mati. Kemudian apakah harta yang ditinggalkan oleh si mati? Apakah harta yang ditinggalkan oleh si mati? Ada? Okey, tanah berapa geran semua sekali. Tanah ada berapa geran. Ada yang nak tengok geran-geran tanah tu, kalau ada bawa. Okey. Dan apa lagi? Kenderaan. Yang kenderaan ni, kalau apa ni, kenderaan tu, kalau apa orang kata, geran kenderaan tu hilang, boleh dapatkan salinan dia di apa ni, di JPJ. Beli cabutan dia di JPJ. Kalau tak silap saya dalam RM20 bayar. Lepas tu sampai kepada situ, maka perbincangan perlu dibuat dan untuk nak tahu cara mana nak dibahagikan. Pegawai akan tanya nak dibahagikan bagaimana. Ya, bincang pembahagian ni, kemudian masa perbicaraan tu ada pilihan-pilihan untuk nak bagi. Bagaimana kita nak bagi? Ni penting. Yang pertama, ikut faraid. Kalau kita kata ikut faraid,
pegawai tanya bagaimana? Kita nak bagi ikut faraid. Apa maksud dia? Maksudnya tiap-tiap gram tanah tu masuk nama semua. Itu maksud faraid. Kalau duit tu akan dibagi pada masuk nama semua. Masing-masing akan ada nama dia di situ. Jadi masing-masing ambil duit masing-masing. Kenderaan tak boleh. Kenderaan kata nak bagi ikut faraid, tak boleh. Kenderaan syarat dia masuk nama satu saja. Tak boleh masuk nama ramai. Tu bincanglah lagu mana pun. Ya, kalau kata nak jual kenderaan apa ni, itu dia nak kena apa ni, kalau nak jual pun kena masuk nama seorang. Ya, masuk nama seorang. Lepas tu okey. Ada baru ni datang kat saya baru ni, dia kata apa benda ni, ikut faraid. Tanah ada 5 gram semua sekali. Nak bagi macam mana nak bagi ikut faraid? Sebab apa nak bagi ikut faraid? Apa maksud dia faraid? Dia kata masuk nama semua dalam gram. Okey, tapi tanah tu kecil sangat. Tanah tu untuk untuk buat semi-D je. Untuk dia 300 meter je. Jadi kalau macam tu kata, tengoklah, kena bincang elok-elok. Tapi dia kata, tak boleh bincang dah. Nak masuk ke? Okey, tak apalah, masuklah nama ramai-ramai tu kan. Okey. Yang kedua, kalau nak bagi sama banyak, okey, tanah ni bagi sama banyak, tanah nama seorang, tanah ni lagi ni, okey. Lepas tu, habis dah situ, sama banyak, mana sama banyak, mana ikut faraid, boleh. Ataupun mengikut muafakat, tanah ni orang ni, tanah ni orang ni, tanah ni macam ni. Kemudian kenderaan, orang ni nama seorang ni, nama orang ni macam ni. Okey. Jadi seterusnya juga, ni takharus dengan percuma, iaitu bahagian saya, mak si mati, isteri si mati dengan anak-anak. Jadi bahagian isteri kata, Haning suruhkan anak-anak lah, saya tak ambil. Okey, bagi anak-anak bagi sama banyak. Mak tak masuk nama. Okey, lepas tu dengan percuma. Kita adik-beradik 5 orang. Bahagian saya suruh pada adik-beradik lah. Ya, tak bayar-bayar. Free je, ambil bahagian saya. Dan seterusnya takharus dengan bayaran. Okey, siapa nak bahagian saya? Atas tanah ni, bahagian saya bayar 5,000. Siapa yang nak ambil bahagian. Tu okey, boleh. Ya. Maknanya, kita siaplah perbincangan ni sebelum datang perbicaraan, dan apabila hari perbicaraan, bila pegawai tanya, benda tu sudah siap. Maka 5 minit, 10 minit ataupun 15 minit, insya-Allah selesai pembicaraan harta pusaka ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah antaranya pentadbiran harta pusaka kita ni, ya, yang saya nak bincang hari ni untuk beri gambaran kepada kita bahawa bicara pusaka ni tak payah. Bicara pusaka ni tak payah. Yang payahnya satu, iaitu yang pertama, kerjasama daripada setiap orang waris. Kerjasama. Apabila kita terlibat dalam kita yang menyebabkan menyusahkan waris-waris yang lain, jadi tak baiklah, dosa. Kalau boleh kita jangan benda ni pelik daripada orang lain. Orang panggil bincang, kita tak pergi. Ya, orang ajak bincang, kita tak pergi. Orang setuju macam ni, kita tak setuju. Jadi macam-macam. Okey. Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak mengakhiri, saya nak share satu cerita bagaimana kita nak menyelesaikan permasalahan. Okey. Satu hari ada seorang telefon kepada saya. Okey. Dia kata yang mati ini nenek dia mati. Nenek dia mati. Ayah dia masih ada. Ayah dia yang duk beritahu kat dia ni, macam mana ni nak selesai ni, kita nak buat macam mana. Sebab apa? Pada satu ketika, beberapa tahun dah, 40 tahun dulu dah ni cerita ni, nenek dia dapat tanah daripada kerajaan.
Lepas tu masa nak bayar tu, maka dapat dibayar oleh 2 orang. Dia 3 beradik, ayah dia 3 beradik. Jadi lelaki 2, perempuan seorang. Hak yang laki-laki ayah dia dan Pak Long dia tu. Jadi pakat bayar lah. Pakat bayar. Bagi kat nenek tu, pakat bayar apa ni duit yang dia panggil premium kepada kerajaan tu. Okey. Dia selang tak berapa lama macam mana ni, tiba-tiba bila nenek meninggal 25 tahun yang lepas. Nenek meninggal 25 tahun yang lepas. Tiba-tiba tanah tu atas nama Pak Long dia. Jadi ayah dia ni daripada mati 25 tahun dulu sampai sekarang ni duk bincang macam mana nak buat ni. Sebab apa? Sebab tanah tu atas nama Pak Long. Macam mana boleh jadi Pak Long dia pun tak tahu. Nenek bagi ke dia buat macam mana ke dia pun tak tahu, dia pun tak erti nak semak kat jabat tanah ke apa ke. Jadi dia pun tanya saya, macam mana kita nak buat? Boleh ke kita ni nak saman dia ke mahkamah ke nak bawa ke macam mana ni? Jadi saya pun nak jawab payah. Kita tak tahu ujung pakar. Tapi benda ni tuan-tuan, sudah 25 tahun dah nenek meninggal dunia dan ayah dia pun sudah 25 tahun dah duk berfikir dalam fikiran ni. Saya kata kalaulah kata macam mana mungkin nenek sayang kat tu pun boleh jadi juga. Mungkin nenek sayang kepada Pak Long, mana nenek bagi kat Pak Long ke macam mana. Okeylah, kemungkinan tu banyak. Bagaimana cara nak menyelesaikannya? Jadi tuan-tuan, saya ambil cara mudah je. Ya. Kita ni bulan puasa. Sekarang ni kita berada dalam bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang sumu tasihu. Puasalah kamu akan jadi sihat. Sekarang ni kalau kita terikat dengan kes ni, selama 20 tahun dah kita duduk terikat dengan kes ni, fikiran kita tak sihat. Fikiran kita tak sihat. Maknanya kita dihantui oleh kes-kes ni. Sebab tanah dia tak akan hilang. Ya. Dan apa hubungan ayah dengan Pak Long ni, wallah alam lah ke mana. Jadi sekarang ni saya ambil pendekatan, tuan-tuan, kalau kes lama-lama macam ni, kes ni, apa salahnya kalau kita lupakan saja. Kita halalkanlah apa yang boleh ke tidak. Ni bulan Ramadan. Kita halalkan saja. Sebab kalaulah kita ada syok wasangka kepada nenek ni, kalau kata nenek lebih sayang kepada Pak Long, bermakna nenek tidak berlaku adil di situ, menyebabkan anak tak puas hati. Maka apa yang akan jadi? Dosa tak nenek kita? Kan? Wa'adilu baina auladikum, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Jadi saya kata, kalau kita lupakan kes ni, beritahu ke ayah, lupakan kes ni, kita jadi salah seorang daripada waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan ibu bapa. Bukan kita duk fikir macam mana mak boleh bagi kat dia ni macam mana. Sampai 25 tahun dah. Jadi tuan-tuan, ini dia kata kat saya tak pernah fikir benda yang penyelesaian cara ni. Kita tak pernah fikir penyelesaian cara ni, tuan-tuan. Jadi tak apalah, saya akan maklum kepada ayah saya. Maknanya hak lepas-lepas tu biarlah kita doalah pada ibu bapa kita ni, mak kita, dan jadilah anak yang soleh. Sebab harta ni jadi kita bergaduh dengan Pak Long pun tak guna juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bab faraid ni, bab harta ni, dia pelik sikit daripada harta yang lain. Sebab apa? Tanah-tanah ni lagi tak kiamat dia akan ada. Kita benda ni saya kata tak akan selesai. Sekarang daripada ayah kepada anak. Anak ni pula bila tak selesai juga, kita akan pergi pada anak-anak kita, pada anak cucu. Selagi tak kiamat tanah tu akan ada, dan pemikiran kita akan berserabut tentang memikirkan tanah-tanah pusaka ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan boleh terima penyelesaian saya tadi, ya, kalau boleh hak mana yang lama-lama, kes yang dulu-dulu yang lama-lama, hak yang tu
biarkan begitu, redha dah saja, redha aja kita pun pergi kepada benda ni hidup baru. Yang tak saya fikirlah. Ya, fikiran kita, pemikiran kita, otak kita biarlah tak ada benda-benda ni menyusahkan kita. Biar bersih. Ya, jadilah kita waladun salihun, ya doalah pada ibu bapa kita. Banyak yang tak puas hati dengan ibu bapa ni. Mungkin bapa sayang kepada orang lain ataupun beri harta kepada orang lain yang kita tak puas hati. Jadi sampai bila nak jadi gitu? Jadi wallahualam, saya rasa kita berhenti setakat ni dulu. Yang kita start tadi dalam 9.20 lebih kurang ni. Ni 1 jam dah ni. Okey. Saya serah balik kepada urus dia. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Wan Abdul Halim atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, boleh kita ambil beberapa soalan Ustaz? Boleh, sila. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noor dari Kajang. Saya tanya sikit ya Ustaz, yang tentang orang yang layak untuk menuntut harta pusaka tadi. Saya nak tanya pasal pembeli tu Ustaz. Pembeli tu maksudnya pembeli harta daripada si mati tu Ustaz, macam mana? Orang tu membeli harta daripada si mati Ustaz. Ustaz jelaskan sikit. Betul. Dia beli harta si mati. Sebab tu dia ni di bawah section 32 Akta Pusaka Kecil, dia ada situ. Pembeli siapa? Orang yang beli yang ada surat perjanjian. Jadi bila penjual tu mati, dia boleh menuntut pusaka. Dia boleh jadi pemohon. Kalau beli dengan orang lain tak boleh lah. Dengan anak si mati tak boleh lah. Dengan si mati tu sendiri. Tanah nama si mati tu dia beli. Dan dia ada dokumen-dokumen yang perlulah, yang lengkap lah katakan ya. Perjanjian jual beli dengan si mati. Okey. Bukan beli dengan anak si mati. Ni banyak kes yang berlaku. Dia yang matinya sidik, tak buat pusaka. Kemudian anak-anak dia ni anak-anak dia yang jual. Dia tak buat pusaka, anak dia jual. Bila anak dia jual, kita beli dengan anak dia, yang tu bukan. Tak masuk. Yang beli dengan si mati. Ya. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ni cik makna ke ni? Ya, saya Ustaz. Okey. Baik. Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam ya Nurul. Ustaz nak tanya. Kalau awak Mahkamah Syariah tu kan, pengesahan hibah dengan pengesahan wasiat tu lama ke Ustaz? Kalau nak tunggu? Biasa pengalaman Ustaz lah. Makan masa? Berapa lama? Berapa lama biasanya? Yang ni tak boleh nak jawab. Terpulanglah kepada tempat masing-masing, mahkamah masing-masing. Jadi kalau ada yang lama-lamalah sebab dia perbicaraan. Hal ni perbicaraan pengesahan ni dia dua belah pihak. Dia ada pihak-pihak dan pihak-pihak ni selalunya pakai peguam. Bila pakai peguam masing-masing ada hujah masing-masing. Jadi hak ni tak boleh jawab lah. Ya, terpulang. Hak mana yang mudah? Ada yang payah. Ya. Ada seorang tu dia ada beberapa tahun pun ada. Ya, sebab banyak hujahan atau bukti-bukti yang diperlukan. Sebab dia dua belah pihak ni ada yang nak ni, ada yang menentang. Yang menentang ada hujah dia. Masing-masing ada hujah. Jadi kita tak boleh nak jawab berapa lama. Wallahualam. Ya. Nurul ada kes ke? Ada kes ke? Ada anak angkat pasal anak angkat. Anak angkat. Okey. Okey. Ya Ustaz, ada soalan di chat Ustaz. Okey. Saya bacakan ke Ustaz nak tengok? Nak cek kat mana ni? Sebelah nombor tu. Ke boleh baca? Boleh. Saya bacakan with everyone tak? Chat with everyone ni? Betul. Saya buka tu. Ni panjang ni. Ada atas lagi tak? Ya? Ada yang atas lagi. Atas lagi.
Yang tu tadi. Yang daripada busuk malas tu, wasiat. Daripada Dia bacakan Ustaz? Boleh tak? atas lagi? Ke bawah, ke bawah. Sikit, ke bawah. Bawah. Ya. Kampus busuk malas. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Adakah hukum faraid dikenakan kepada pembahagian harta peninggalan? Contohnya barang kemas dan duit. Dan apakah hukumnya waris yang diberi amanah tidak berbincang dengan adik-beradik lelaki? Terima kasih. Adakah hukum faraid dikenakan kepada pembahagian harta peninggalan? Okey. Semua harta peninggalan jadi pusaka. Semua harta yang ditinggalkan oleh si mati jadi pusaka. Jadi harta pusaka tu dia tertanduk pada hukum faraid lah. Ya. Gitu. Kecuali harta tu telah dihibahkan kepada seseorang. Bila sudah dihibahkan, sahlah hibah tu, contohnya yang tu bukan pusaka. Yang pusaka ni yang tidak dihibahkan, tidak diberi kepada seseorang pun ni dan tidak ada diwasiatkan. Kalau diwasiatkan, okey, tunaikan wasiatkan dulu. Yang selebihnya itu adalah harta pusaka. Okey. Kemudian contohnya pula barang kemas. Kalau barang kemas, kalau tidak dihibahkan pada siapa, memang dia mati, dia tinggal barang-barang kemas ni. Asal ni barang kemas ni, harta peninggalan dia, maka dia jadi pusaka. Kan? Jadi pusaka tu maknanya kena bagi. Kalau tak bagi, duit pun gitu juga. Kalau tak bagi, macam barang kemas dia kata tak boleh, tak bincang dengan adik-beradik lelaki. Tak kena. Bahkan, kita dah bincang dah dulu, kalau mak wasiat sekalipun, mak wasiat kata kalau mak meninggal, barang kemas mak ni untuk anak perempuan sahaja. Lelaki tak boleh. Tak boleh pakai wasiat tu. Maknanya, apa-apa hal pun kena tanya hak lelaki-lelaki. Tak boleh kalau tinggal lelaki-lelaki, maknanya haram hukum dia. Tinggal waris. Itu maknanya tinggal waris. Bila tinggal waris, tidak diberi pada waris yang berhak, tidak dibincangkan dengan dia. Minta maaf lah saya kata, hukum dia haram. Tak baik. Maknanya orang perempuan, kalaulah dia pakai juga barang kemas tu, maknanya sebahagian barang kemas tu adalah hak milik lelaki. Orang lain, siapa dia? Adik-beradik dia. Adik-beradik lelaki tu, adik-beradik dia. Jadi sampai bila dia nak berada dalam keadaan yang haram. Ya, jadi Allah alam lah. Patutnya kita ambil faham apa-apa harta yang tinggalkan adalah harta pusaka. Ya, okey, tapi fahaman saya lah mungkin tadi ada tu takut mak pesan tu yang lelaki jangan bagi. Bagi yang perempuan saja. Ya. Jawapan dia wasiat tu tak boleh pakai. Kena tanya lelaki-lelaki. Lelaki setuju, alhamdulillah. Lelaki tak setuju, maka hendaklah difaraidkan. Wallahu a'lam. Ya. Tak dengar dah. Mana saya tak dengar. Boleh dengar ke? Hello. Boleh dengar. Ada soalan daripada tu, Norma Chipman. Norma. Pohon pencerahan. Ibu bapa saya telah meninggal dunia. Mereka ada meninggal beberapa bidang tanah kepada kami adik-beradik tapi hanya melalui lisan. Soalan, bagaimana untuk menguruskan tanah tersebut supaya setiap bahagian tanah diterima secara rasmi? Okey. Yang ni, kalaulah ibu bapa mati, dia ada meninggalkan tanah-tanah. Kalau tanah tu masih dengan nama ibu bapa, tadilah. Ini yang tujuan saya bincang hari ni. Kat mana kita nak selesaikan tanah ni? Manakah kita nak selesaikan di pejabat pusaka. Buat permohonan pusaka.
Buat permohonan pusaka, kemudian kita bincanglah dengan adik-beradik kita ni. Mereka ada meninggalkan beberapa bidang tanah kepada kami tetapi hanya melalui lisan. Saya tak faham tu maksudnya meninggalkan tanah melalui lisan, mungkin dia bagi-bagi ikut cara mulut ke macam mana, ya, kemungkinannya. Soalan yang pertama buat permohonan pusaka. Jadi sebelum tu kita bincanglah dengan adik-beradik kita ni apa benda tentang kalau kita kata benda ni yang beri melalui lisan tu, kita orang setuju belaka nak tunaikan, nak terima, okey, alhamdulillah. Kalau sekiranya yang dia bagi melalui lisan tu, dia bagi cara mana, kita tengoklah apa-apa yang patut yang kita boleh bagi selesai. Cuba bagi benda tu selesai. Cara mana pun, by hook, by crook, bagi selesai. Cik Norma buat permohonan pusaka dan bincang dengan adik-beradik. Ya, kena bincang. Okey, baik. Wallahualam. Soalan lah di chat Ustaz. Ada daripada Syifa Mustafa. Yang tu kat mana tu? Ke bawah. Ni. Soalan terakhir insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Allah yarham ayah saya. Semasa hayatnya telah menguruskan tanah adiknya, mak saya. Menguruskan tanah adiknya, mak saya. Ayah telah jual tanah makcik saya. Makcik pula. Makcik saya. Makcik bukan mak saya. Makcik saya. Ayah telah jual tanah makcik saya dan membeli sebidang tanah yang lebih tinggi, yang melebihi harga tanah yang dijual. Sekarang keduanya telah meninggal dunia, kami hendak mengembalikan hak makcik kepada anak-anaknya. Bolehkah kami pulangkan wang hasil jualan dahulu mengikut jumlah dari jualan dahulu? Atau kami perlu jual tanah yang telah dibeli itu dan kembali mengikut harga tanah semasa? Panjang cerita. Assalamualaikum. Ayah saya telah menguruskan tanah adik dia. Dia urus. Urus tu macam mana? Jual beli kot. Ayah telah jual tanah makcik dan membeli sebidang tanah yang melebihi harga tanah yang dijual. Sekarang keduanya telah meninggal dunia. Kami hendak kembalikan hak makcik kepada anak-anak dia. Okey. Jadi sekarang ni pandangan saya lah secara sepintas lalu. Masing-masing mungkin ada anak, makcik pun ada anak, kita pun ayah kita ada anak. Jadi kena bincang dengan keluarga makcik, ya. Kena bincang dengan keluarga makcik ni. Mana sepupu kita lah tak? Sepupu lah. Bincang dengan sepupu-sepupu tu. Fahaman saya ni, maksud ayah menguruskan tu cara mana? Bagaimana ayah diminta menguruskan ataupun diminta supaya ayah ni menjualkan tanah tu. Patutnya bila ayah jual tanah tu, jadi hak makcik lah. Kemudian ayah beli tanah yang lain pula. Itu saya pun tak boleh nak jawab lah. Sebab apa ayah beli tanah lain tu, bagaimana keadaannya. Kena bincang dengan keluarga makcik dengan sepupu kita ni. Kalau ada kau nak pakai setakat yang harga yang ayah jual tu, hak lebih ni ayah punya ataupun bagaimana. Sebab kedudukan sebenar kita tak tahu. Sama ada ayah diamanahkan untuk jual tanah tu untuk beli tanah yang satu lagi ke macam mana. Yang tu bincanglah dengan sepupu, dengan anak makcik, carilah jalan penyelesaian yang terbaik. Selesailah, bagi selesai supaya benda ni tidak timbul di kemudian hari pula. Okey, saya cakap itulah yang saya boleh jawab. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Abdul Halim atas perkongsian pada hari ini. Ustaz mungkin boleh buat kesimpulan Ustaz? Ya,
Yang pertama saya minta maaf banyak kalau sebab tak ada benda ni kelewatan dalam dalam benda ni kuliah kita pada pagi ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil tajuk ni hari ni sebab untuk memberi kefahaman kepada kita bahawa setiap pusaka hendaklah diselesaikan. Kita tengok kat mana, mudah ke payah. Nampaknya taklah payah sangat ni. Cuma kita tak tahu. Sebahagian besar daripada kita tak tahu kat mana nak pergi. Apa yang benda ni, dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi kalau kita boleh buat sendiri, sila. Kalau kita tak boleh buat sendiri, ya, kita bolehlah pergi kepada benda ni orang kata pergilah kepada mana-manalah individu ataupun syarikat-syarikat yang menguruskan harta pusaka ni. Boleh, sila. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang penting jangan tinggal begitu lama tanah tu jadi pusaka. Jadi selamat berpuasa dan selamat menyelesaikan harta pusaka sebaik yang mungkin. By hook, by crook, bagi selesai. Beri selesai. Ya, kalau ada masalah, cuba selesaikan masalah tu. Wallahualam. Terima kasih banyak kepada Ilim Jerbu, kepada pengarahnya Ustaz Norawi dan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dengan faraid. Jumpa lagi bulan depan. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ketua Bersama kita Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Harun atas perkongsian pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke akhir program kita. Sebelum kita berhenti, saya ingin membuat sedikit bahan berkaitan dengan program ataupun Telik Faraid pada bulan hadapan. InsyaAllah program yang sama pada bulan hadapan akan dijalankan pada 17 April insyaAllah 2025, waktu yang sama. Dan yang keduanya insyaAllah pada hari esok kita akan bersama dengan Tuan Penceramah Ustaz Syukri, Haji Muhammad Syukri bin Haji Ali dalam program Fiqh Ibadah Pesakit, iaitu dakwah pusaka Fiqh Ibadah Pesakit pada waktu yang sama juga 9 hingga 10 pagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan luangkan sedikit masa pada hari esok untuk kita sama-sama berkongsi maklumat dengan Ustaz pada hari esok insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk para peserta tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mengikuti rakaman program pada hari ini dan siri-siri yang sebelumnya, tuan-tuan bolehlah melayari YouTube Ilim Kepejalbu lah. Tuan-tuan boleh search dalam YouTube Ilim Kepejalbu. Sudah lagi ya? Tuan-tuan je nampak. Baru saya melihat dan mengikuti siri-siri yang telah lalu lah insyaAllah. Jadinya bagi pihak pengarah dan Ketangan Ilim Kepejalbu, saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf ada kesilapan sepanjang mengadakan khusus pada hari ini. Dan kita tangguhkan yang tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Masyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Baik.